Pernah tak terfikir macam mana hutang sesebuah negara boleh tiba-tiba melonjak 40%? Macam tu je dalam sekelip mata. Itulah yang berlaku kat Malaysia pada tahun 2018. Tiba-tiba satu nombor muncul dan gegarkan satu negara. 1 trilion ringgit. Macam mana boleh jadi macam ni? Jom dalam kupasan kali ni kita cuba rongkai misteri di sebalik nombor yang buat satu negara panik ni. 1 trilion ringgit. Cuba kita bayangkan sekejap. Nombor ni ada 12 sifar. Banyak kan? Angka ni besar sangat sampai susah nak bayangkan. Jadi, apa maksudnya bila hutang negara tiba-tiba je sampai tahap macam ni? Adakah ni tanda negara kita dah nak bankrupt ke? Dan yang paling penting, dari mana pula datangnya semua hutang ni tiba-tiba? Inilah dia petikan yang mulakan semuanya. Bayangkan beberapa hari je lepas pilihan raya bersejarah 2018, Perdana Menteri yang baru, keluarkan kenyataan yang memang mengejutkan ni. Terus, jadi tajuk utama kat semua surat khabar, pasaran saham pun kelam kabut dan satu negara mula berdebat pasal benda ni. Okey, pengumuman ni dia bukan sekadar nombor atau statistik biasa tau. Ia lebih macam satu bom naratif. Tiba-tiba je, cara orang pandang pengurusan kewangan negara kita berubah 180 darjah. Dan ia timbulkan satu soalan besar yang semua orang nak tahu. Macam mana angka hutang rasmi boleh melompat naik mendadak macam tu sekali? Kesan dia memang cepat gila. Pasaran saham jatuh, pelabur-pelabur pun mula risau. Dan kalau kita pergi kedai kopi ke mana-mana ke, semua orang bercakap pasal nombor yang menakutkan ni. Persoalan utama yang bermain kepada semua orang masa tu, betul ke kerajaan lama dah sorokkan betapa teruknya hutang negara sebenarnya? Jadi, macam mana benda ni boleh jadi? Nah, jawapannya bukan sebab kerajaan tiba-tiba pergi pinjam duit beratus bilion dalam satu malam. Tak. Sebenarnya, puncanya lebih licik. Ianya sebab ada perubahan besar dalam cara perkataan hutang itu sendiri ditafsirkan dan dikira. Kiranya ni lebih kepada game perakaunan, bukannya hutang baru yang betul-betul ditambah. Kalau kita tengok graf ni, memang nampak jelas lonjakan yang mendadak tu kan? Bar yang belah kiri tu, itu angka hutang rasmi yang kita semua tahu sebelum ni. Lepas tu, tengok bar kat sebelah kanan tu, jauh lagi tinggi. Itulah angka baru yang diumumkan. Hampir 40% beza dia. Jadi kuncinya sekarang ialah apa sebenarnya yang ada dalam ruang tambahan kat bar yang tinggi tu? Okey, inilah dia kunci yang buka semua misteri ni. Liability luar jangka. Bunyi macam pening sikit kan istilah kewangan ni. Tapi sebenarnya, konsep dia senang je. Cuba bayangkan, anda jadi penjamin untuk pinjaman kereta kawan. Selagi kawan tu bayar bulan-bulan, anda relax je, tak ada hutang pun. Tapi, kalau dia tiba-tiba tak bayar, terus hutang tu jadi tanggungjawab anda. Macam itulah konsep asas untuk sebahagian besar hutang tambahan yang tiba-tiba muncul ni. Jadual ni pula tunjuk dengan jelas macam mana nombor 1 trilion tu dicipta. Cuba tengok baris pertama tu. Itu hutang rasmi yang asal dalam 686 bilion ringgit. Lepas tu, kerajaan baru ambil dua kategori besar yang selalunya tak dikira dalam hutang rasmi, jaminan kerajaan dan komitmen pajakan, dan campurkan sekali. Dua benda ni je dah lebih 400 bilion. Bila campur semua, terus angka tu melepasi 1 trilion. Okey, sekarang kita dah tahu macam mana nombor tu boleh jadi 1 trilion. Tapi soalan yang lagi besar dan lagi penting ialah kenapa? Kenapa buat macam tu? Sebab perubahan cara kira ni bukan saja-saja nak betulkan akaun. Jauh sekali. Ini sebenarnya satu langkah politik yang sangat-sangat strategik. Ada beberapa sebab utama kenapa benda ni diumumkan. Nombor satu, ini cara paling power untuk salahkan kerajaan lama. Lagi-lagi bila nombor besar macam ni boleh dikaitkan dengan skandal 1MDB, kan? Nombor dua, bila ada krisis, kerajaan baru dapat macam lesen untuk buat benda-benda yang susah. Macam potong bajet sana-sini atau batalkan projek-projek mega yang orang suka. Senang dapat sokongan rakyat. Garis masa ni tunjuk bukti yang sangat jelas. Lepas je umum pasal hutang 1 trilion tu, terus kerajaan mula bertindak. Projek-projek besar macam ECRL, kereta api laju, semua kena gantung atau tangguh. Alasannya? Sebab beban hutang negara yang baru dijumpa ini. Jadi naratif krisis tu dah jadi alasan kukuh untuk semua tindakan ni. Sekarang, jom kita fikir sekejap pasal psikologi. Kenapa nombor 1 trilion ni begitu power? Kenapa dia boleh buat orang ramai takut? Kenapa impak dia lain macam kalau nak banding dengan contohnya 900 bilion? Kat sini kita boleh nampak betapa pentingnya cara sesuatu maklumat itu disampaikan. Bila kita sebut hutang kita 1 trilion, bunyi dia macam kiamat dah dekat.
Menakutkan. Tapi kalau kita guna ayat yang lebih teknikal, macam hutang kita 80.3% daripada KDNK, bunyi dia lebih tenang kan? Macam boleh diuruskan lagi, boleh banding dengan negara lain. Padahal, dua-dua ayat ni cerita benda yang sama je. Puncanya ada kaitan dengan psikologi, fenomena yang dipanggil pengabaian skop. Otak kita ni sebenarnya tak pandai sangat nak bezakan nombor yang terlampau besar. Bagi kita, beza antara 700 bilion dengan 1 trilion tu macam tak rasa sangat. Dua-dua masuk dalam kategori banyak gila. Jadi nombor 1 trilion tu sendiri jadi macam satu simbol, satu anchor dalam kepala kita yang maksudnya masalah besar, kewangan hancur. Sebab itulah ia jadi senjata retorik yang sangat-sangat berkesan. Okey, sebagai penutup, jom kita timbangkan kesan jangka panjang benda ni. Adakah langkah politik yang sengaja cipta panik ni sebenarnya ada bawa kebaikan pada akhirnya? Adakah mitos 1 trilion ni sesuatu yang perlu diwujudkan pada masa tu? Sebenarnya, ada dua cara kita boleh tengok benda ni. Satu pihak akan cakap, ini manipulasi politik, lari dari standard perakaunan antarabangsa, buat pasaran jadi tak stabil. Tapi, ada juga pihak lain yang berpendapat, ini satu ketelusan yang dipaksa. Maksudnya, ia dedahkan semua risiko yang selama ni tersorok dan akhirnya paksa Malaysia untuk jadi lebih telus dalam laporan kewangan, ikut standard antarabangsa macam IMF. Jadi poin penting kat sini ialah kejutan politik ni sebenarnya mencetuskan satu rantaian perubahan yang kekal. Kejutan awal tu mewujudkan desakan dari orang ramai yang cukup kuat untuk paksa pembaharuan dibuat. Dan hasilnya, kita dapat Akta Tanggungjawab Fiskal pada tahun 2023. Satu undang-undang yang sangat penting untuk pastikan laporan kewangan negara lebih telus. Dan harapnya, masalah hutang tersembunyi ni tak akan jadi lagi. Semua ni tinggalkan kita dengan satu persoalan yang menarik untuk difikirkan. Kisah trilion ringgit ni tunjukkan kita macam mana nombor, statistik, perakaunan boleh diubah jadi satu naratif politik yang sangat berkuasa. Ia kaburkan sempadan antara fakta teknikal dengan cerita yang mainkan emosi kita. Jadi persoalannya, bila nombor dah jadi naratif, apa sebenarnya kebenaran yang hakiki?